Kak, apa yang special pizza kat sini? Kita ada kilang buat sendiri pizza. Memang tepung kita buat sendirilah. Oh. Assalamualaikum Kak. Salam. Jual apa ni Kak? Kita ada jual pizza kat sini. Oh pizza. Berapa jenis kat sini Kak? Kat sini ada 7-8 jenis macam tu. Kita ada pepperoni ayam, pepperoni daging, best seller ni. Lepas tu BBQ, black pepper, mix, ketam, sosis. Yang ni ada ayam cheese, sardin. Oh, yang pedas-pedas ada tak Kak? Pedas ada Korea dengan chili flake ni lah. Paling pedas tu Korea. Oh, kira macam mana satu ni? Satu slice RM4 dengan RM3. Apa yang special pizza kat sini? Kita ada kilang buat sendiri pizza dekat Sejangkang. Okey, kiranya semua ni buat sendiri lah ni? Semua buat sendiri. Kita niaga dekat depan sekolah rendah agama Batu Satu. Buka Sabtu Ahad. Lepas tu kalau ada cuti sekolah memang buka lah daripada pukul 3 petang sampai pukul 7 petang. Oh, terima kasih ya. Jom kita kunyah. Cak. Oh, bau dia sedap bau cheese. Tuna. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, rasa pedas daripada chili flake. Jenis kuat makan pedas tu mungkin tak rasa sangat lah. Macam Ina ada rasa lah. Memang dia macam banyak sangat cheese tu, dia agak macam soggy sikit lah. Tapi sedap. Pedas lah. Yang ni yang RM3. Dia ada sosis dengan crab stick. Yang ini pula ada popcorn lah dekat atas. Yang ni BBQ. Bagi Ina, dia dah sedap. Roti dia lembut. Cheese nachos dia tu memang banyak melimpah tak kedekut. Sos BBQ dia pun rasa. Diorang pun tengah mencari ejen sekarang untuk hari biasa. Sebabkan dia kan buka Sabtu Ahad je kan. Dan untuk bazar puasa Ramadan tahun depan. Korang boleh contact je dengan owner pizza ni lah. Okay? Memang marem weh.